Jadi kita nak penghulu-penghulu kita ni berperanan sebagai pemimpin dalam setiap mungkin di seluruh negeri Kelantan. Biar orang berasa Tok Ngulu ni pok. Bila dia berasa kita pok, kita ayat muka dia dengar lah, muka dia anu. Biar dia berasa kita ni pok, dan kita pun kena berasa kita ni pok. Kadang-kadang kita tak berasa kita pok. Kadang-kadang. Jadi cara kita tindak kita supaya anak-anak juga. Jangan walaupun kita muda, kita ni orang latih jadi orang tua. Begitu juga kita jadi wakil ayat gitu. Ambo jadi wakil ayat umur 30 tahun. Ambo kata tak ada arah, ambo nak jadi orang tua, jangan umur 30 tu muda lagi duduk dalam 60 dah. Kan? Jadi ambo ni jadi tak ada muda, tua ayat dulu. Tapi backing juga tua pun. Kan? Tapi backing pun boleh kecek ke apa. Pasal orang letak kita jadi orang tua. Jadi walaupun kita umur muda, kita kena jadi orang tua. Begitu juga Tok Ngulu. Walaupun bukan semua orang tua. Tok Ngulu ni lama muda tapi kena jadi orang tua. Jadi bila Tok Ngulu kita ni jadi orang tua, jadi ayah, rakyat kampung tu dia berasa ni ayah dia. Jadi mudahlah kita pok laku. Jadi nak berasa, orang kampung berasa kita ni ayah, sudah tentulah kita kena sentiasa turun dan tolong orang kampung. Kita sudah sampai kepada tahap yang ketiga, iaitu penghayatan membangun bersama Islam. Dulu membangun bersama Islam. Tahap yang kedua merakyatkan membangun bersama Islam. Sekarang ini penghayatan membangun bersama Islam. Apa makna penghayatan? Penghayatan ni maknanya kita kena buat bagaimana kita kata, kita kena buat. Dasar kita perkenalkan ni, kita kena laksanakan. Semua kita kena. Ni sampai tahap pelaksanaan ni kita. Kunu kasyajar. Kita jadi pemimpin ni kena jadi supaya pokok kayu. Bagaimana pokok kayu? Yarmihin nasu bil hajar. Pokok kayu ni bila orang nak buah, orang pekung dengan batu, dengan kayu, orang pekung. Tak kapur zaman dulu kan apa tahu kan nak apa dia pekung. Dia pekung. Jadi kata Hasan Al-Banna kena jadi sepupu pau. Pokok kayu. Orang pekung dengan batu, batu dia balas dengan buah. Pau dia balas dengan buah. Kalau ada orang pekung dengan batu dia balas dengan dah. Dia remah dah dia tak pandang orang je pekung dah. Dia balas buah. Memang kata payah, memang payah. Bagi molek ni payah. Orang nak buat rumah molek payah. Orang nak buat motor buk molek payah. Kan buat uduk-uduk mudah ya. Memang bagi molek ni payah. Payah pun kita kena usaha.